Last day dah kita dekat Anantara Vacation Club Maikau Phuket ni, dan hari ni kita akan check out dan balik ke Malaysia. Tapi sebelum tu, pagi ni sempat lagi kita enjoy dulu breakfast dekat sini sebelum jalan-jalan pusing kawasan sekitar dengan kereta sewa. Siap. Siap ke tak? Kita punya breakfast hari ni. Ada hot chocolate. Apa dia sedap. Kiwi. Ada chicken nugget. Dia punya nasi goreng pun ada banyak pilihan dan setiap hari tukar. Semalam garlic fried rice, hari ni Indonesian fried rice. Biskut. Kalau ikut anak-anak kita, diorang memang tak nak keluar daripada resort ni tau, sebab ada banyak sangat aktiviti yang boleh main kat dalam ni, especially dekat kids club. Tapi kita kata macam alah, dah sewa kereta kan, jomlah kita jalan-jalan dekat-dekat je. So pagi ni kita orang sebenarnya nak pergi satu kafe. Kafe ni viral tau, sebab dari kafe ni boleh view kapal terbang dengan sangat dekat, siap boleh lambai kapten macam tu. So jom kita tengok. Parking. So parking dia luas ya. 100 bawah 120 free. Zara pun macam free je. Deposit again. Ada 2,000 je. 200 je. Sorry. So ini memang pot fotografer ni. Tiba-tiba ada budak. Kafe ni nama dia 8/5 Runway Cafe. Kafe dia tak besar mana pun tau, tapi disebabkan kafe ni memang pot terbaik untuk view kapal terbang, memang ramai fotografer duduk dekat sini lama untuk ambil shot kapal terbang yang cantik tu. So kalau korang datang sini, korang kena datang awal, sebab kalau lambat, bahagian-bahagian depan ni akan penuh lah dengan fotografer-fotografer dengan kamera-kamera besar dia orang tu. Metok memang jenis suka cari tempat yang view kapal terbang ni tau, dan dalam banyak-banyak tempat yang Metok pernah pergi, ini adalah yang terbaik lah setakat ni. Memang kita boleh view dekat gila kapal terbang tu, siap boleh nampak kapten tu lambai lagi. Tu ibu Malaysia Line. Mana? Oh alah, apa Baizat tu Malaysia Line. Tu Malaysia Line. Tu turun. Landing. Malaysia Airline. Wow! Malaysia. Malaysia. That is Malaysia Airline, baby. Ibu. Yeah. Best lah. Kan? Yang ni dah dulu dekat bag yang hilang. No money. Money finish. Parking luas. Bayaran dia berapa tadi? 80 baht 80 baht je seorang. Tapi kalau bawah 120 free, dan dia akan kasih voucher, dan dengan voucher tu kita boleh tukar jadi air. Semua balik lah kan? Kan? Balik dah. So we are packing. Nak pergi mana? Ya. Ada lah. Yang lain dah masuk. Makisah jatuh. Sini. Sedang berlangsungnya sesi kemas mengemas. Ibu gosok baju cantik sikit. Nanti susah nanti nak tukar baju dekat mana? Tablas kat situ ada. Check out dah. Siap dah semua. Ha? Apa? Angkat. Itu. Cakap bye-bye. Bye. Buat bye sana lah. Bye-bye. Nanti kita datang lagi. Dah, jom. Dah. Jom. Amir ikut. Yelah. Amir sama kapal terbang dengan kita. Mak dia tak apa ke? Tak apa. Let's go. Bye. 816 bye-bye yang. Bye. Flight kita petang pukul 5. Kita akan terus ke airport. Dari hotel ni kita dapat airport transfer free. So sekarang ni kita ada masa lah. Kids nak main dekat Kids Club. Tak puas lagi sebab memang banyak aktiviti dan memang best lah nak katanya Kids Club tu. So nak hantar dia orang pergi Kids Club kejap. Lepas tu yang mak bapak ni kita nak lepak dekat dia punya guest lounge. Dia punya guest lounge pun best.
So nak duduk sini memang kalau boleh, kalau korang nak enjoy all the facilities kan, korang mesti je dekat sini, jangan keluar-keluar. Sebab kalau keluar macam kita semalam keluar, so anak macam termiss sikit lah aktiviti yang petang tu. Pagi tadi pun kita orang keluar, sama jugalah. Kita miss lah aktiviti yang pagi tu. Okay. So, jangan tengah aktiviti petang ni. Ni aktiviti dia, Find the Princess. Kalau ada aktiviti, memang staff ni akan bagi tahu anak-anak kita. So anak-anak kita memang tak akan termiss, dan korang memang boleh je nak letak je anak kita dekat kids club ni, lepas tu kita pergilah massage ke, rehat ke, apa ke. Memang orang kata anak kita akan banyak aktiviti lah dekat sini, dan aktiviti dia setiap sejam tu lain-lain aktiviti. Seorang-seorang je sis. Wah, ada air kelapa. Apa ni? Banyak memang makanan. Panggil Awi dengan Sarah lah. Sekejap ya panggil. Okey. Main apa? Dessert. Cotton candy pula. Wah, Amir. Amir, cakap apa Amir? Okey. Apa nak makan ni? Ya ke? Mesti bukan ibu yang bagi dah. Tak makan. Tu dah tu dah makan. Sorry. Oh, bigger than anyone. Besarnya. Dah jalan. Tu the lobby. Faster. We're going back to Malaysia now. Faster. Jalan laju sikit. Balik dah. Okay, cakap bye-bye Phuket. Bye Phuket. Nak datang lagi tak? Sekejap. Tak cakap thank you pun. Tu. Thank you. Dah. We are here at Phuket International Airport. Oh, boleh. Rasa menarik pula airport ni. Pusing-pusing. iPad. Sekejap. Sana nampak laut. Lepas tu dari sini pun boleh tengok kapal terbang landing, berviewkan laut. Cantik. Nak tahu trip tu best ke tak untuk anak-anak? Tengok dia sebut ke tak. Dah sebulan lebih dah balik dari trip ni, dan memang sampai ke hari ini anak-anak masih sebut lagi nak pergi Anantara. Best lah Anantara. Kadang-kadang kita tak perlu pergi jauh pun untuk gembirakan anak-anak. Negara-negara jiran pun cukup dah sebenarnya. Janji aktiviti tu best untuk anak-anak, ataupun pilih hotel yang kids friendly. Thailand memang jadi destinasi pilihan kita untuk bercuti setiap tahun tau. Sebab dekat sini semuanya murah. Lagi-lagi hotel. Setiap kali datang Thailand memang kita akan pilih hotel yang best, sebab hotel yang cantik dekat Thailand ni harga dia murah. So till next trip, bye bye.